mengumumkan ketibaan Divdi Kehormat dan para jemputan masuk ke dalam Dewan. Dipersilakan para tetamu untuk mengambil tempat. Mengumumkan ketibaan yang diraikan Puan Alina binti Abdul Rashid bersama ahli keluarga tercinta. Dipersilakan untuk mengambil tempat. Yang diraikan Puan Alina binti Abdul Rashid, yang dihormati Puan Chang Li Peng, pengerusi Lembaga Pengelola Sekolah, yang dihormati Encik Au Bun Lim, yang di-Pertua PIBG SMJK Sacred Heart, yang dihormati Puan Eng Siu Eng, Pengetua SMJK Sacred Heart, Div-Div Jemputan, Barisan Penolong Kanan, Guru Kanan, Guru-Guru, hadirin dan hadirat yang dihormati Tuhan. Bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan izinnya kita dapat berhimpun dalam majlis yang penuh bermakna pada pagi ini, iaitu Majlis Persaraan Puan Alina binti Abdul Rashid. Hari ini kita bukan sekadar meraihkan persaraan seorang guru, tetapi kita menghargai sebuah perjalanan hidup, sebuah pengorbanan, sebuah kasih sayang yang telah dicurahkan tanpa mengenal lelah. Bagi memulakan majlis, marilah kita berdiri bagi menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Negeri Pulau Pinang dengan penuh hormat. Terima kasih, hadirin dijemput duduk. Majlis dengan penuh takzimnya menjemput Encik Asrul Effendi bin Sukri untuk memimpin bacaan doa. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga majlis kita diberkati dan mendapat rahmat daripadanya. Majlis mempersilakan Wakil Pengawas SMJK Sacred Heart untuk menyampaikan senjabak bunga kepada yang diraikan Puan Alina binti Abdul Rashid. Terima kasih diucapkan. Hadirin sekalian, hari ini kita mengimbau perjalanan seorang guru yang penuh berarti. Puan Alina telah berkhidmat di SMJK Sacred Heart selama 7 tahun, sejak 2018 hingga kini. Beliau memegang visi hidup yang luhur, sentiasa berbuat baik tanpa syarat dan bersederhana dalam semua perkara. Tenaga pengajar ini, wajah dan bakatnya ada misteri yang dikagumi, memukau syahdu puitis, berjiwa tinggi, merentasi zaman. Tenaga pengajar, Cikgu Alina. Majlis seterusnya menjemput Wakil Pelajar Saudari Chan Shi Ting untuk menyampaikan ucapan. Terima kasih diucapkan. Kini dengan penuh hormat, majlis menjemput Puan Eng Siu Eng, Pengetua SMJK Sacred Heart untuk menyampaikan ucapan. Terima kasih Puan Pengetua. Seterusnya, majlis menjemput Encik Au Bun Lim yang di-Pertua PIBG untuk memberikan ucapan. Terima kasih Encik Au Bun Lim. Dan kini dipersilakan Puan Chang Li Peng, pengerusi Lembaga Pengelola Sekolah untuk memberikan ucapan. Terima kasih Puan Chang. Berdayung sampan ke tanah Semenanjung, hendak membeli di Kala Rotan, budi dikenang, bakti disanjung, kekal subur sepanjang zaman. Majlis dengan penuh hormatnya mempersilakan hadirin untuk menonton persembahan multimedia yang merangkakan detik-detik indah perjalanan hidup Puan Alina sepanjang berkhidmat. Seterusnya, marilah kita menonton persembahan video khas daripada kelas 5IK yang disediakan khusus untuk meraihkan persaraan guru kesayangan kita, iaitu Puan Alina. Tamatlah sudah tayangan video yang penuh menarik dan menghayat hati sebentar itu tadi. Hadirin yang dihormati, majlis yang kita nantikan kini telah tiba. Dipersilakan yang diraikan Puan Alina binti Abdul Rashid untuk menyampaikan ucapan.
Terima kasih diucapkan kepada Puan Alina atas kata-kata penuh makna sebentar itu tadi. Majlis kini diteruskan dengan penyampaian sumbangan dan cenderamata pada yang diraikan Puan Alina binti Abdul Rashid. Pagi-pagi memetik kelapa, buat santapan si anak dara. Budi cikgu takkan dilupa, jasamu harum sepanjang era. Dengan penuh hormat, majlis mempersilakan wakil daripada lembaga pengelola sekolah untuk menyampaikan cendera hati. Terima kasih diucapkan. Majlis seterusnya mempersilakan wakil daripada PIBG untuk menyampaikan cendera hati. Terima kasih diucapkan. Majlis seterusnya mempersilakan wakil daripada Panitia Bahasa Melayu untuk menyampaikan cendera hati. Terima kasih diucapkan. Seterusnya, dipersilakan Div-Div Kehormat untuk naik ke pentas untuk upacara pemotongan kek persaraan. Kek ini adalah tanda kasih daripada lembaga pengelola sekolah. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Selamat Hari Jadi untuk Puan Alina. Dijemput semua guru untuk naik ke pentas untuk sesi gambar kenang-kenangan. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rinduan. Para hadirin, kita sudah sampai ke hujung acara. Hari ini kita melepaskan seorang pendidik, tetapi jasa dan kenangan beliau akan kekal terpatri di dalam hati. Semoga Puan Alina terus diberikan kesihatan, kebahagiaan dan ketenangan dalam meniti hari-hari persaraan. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati. Jutaan terima kasih, Cikgu Alina.